Tapi combo dua ni baru sup kau tu jadi sedap lah. Kalau satu saja boleh. Dalam ni ada 3 dalam ni ada 3. So ada satu paket macam ni, dia ada 3. So kalau satu pakai ni saja pun boleh, tapi tak sesedap kalau combo lah. Okay, kalau pakai satu ni pun boleh, tapi tak sesedap combo. Combo mesti 2 sekali. Okay, so kalau korang nak buat dalam jumlah yang besar, beli 3 ni, beli ni satu pun dah cukup dah, sebab dia ada 3 dalam ni kan. So itu dia. Mantap tak mantap? Kalau korang nak cuba, korang boleh try. Okay, InsyaAllah. So untuk sup ni bagi aku rasa untuk dekat korang macam mana rasa sup dia. Adakah sama dengan kat kedai-kedai pizza biasa kita makan ataupun tak? So bismillah. Alhamdulillah. Sangat sedap guys. So memang hampir sama. Nak kata 100% tu tak lah, tapi 90 lebih kurang macam tu. So untuk cuba dapatkan guys. Okay, mari InsyaAllah.